Sebab itulah saya tak sarankan untuk beli gold bar dan juga dinar seperti ini di kedai-kedai emas. Kenapa saya cakap macam tu? Boleh save dulu video ini untuk rujukan akan datang. Sebab pertama adalah majoriti kedai emas ini fokus untuk jual beli kepada emas berketurunan 916 sahaja. Dengan kata lain, barang kemas seperti cincin, gelang, rantai dan sebagainya. Jadi, kalau tuan-puan beli gold bar seperti ini di kedai-kedai emas, harganya akan lebih tinggi daripada belian di syarikat emas yang fokus kepada jual beli emas 999, iaitu emas simpanan gold bar ataupun dinar. Syarikat mana yang paling sesuai untuk kita beli emas gold bar dan dinar ini? Jawapannya di Public Gold. Public Gold ni tuan-puan sudah pun bertapak di Malaysia melebihi 17 tahun, iaitu daripada tahun 2008 lagi. Dan sekarang sudah pun mempunyai penyimpan emas hampir 1.9 juta orang. Public Gold sudah pun mempunyai cawangan jual beli di seluruh Malaysia dan Asia Tenggara, dan HQ-nya terletak di Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Jadi tuan-puan jemput datang untuk melawat supaya tuan-puan lebih yakin dan percaya dengan operasi jual beli syarikat emas Public Gold. Bagi yang ingin mendapatkan emas gold bar dan juga dinar seperti ini di Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.